Kisah kali ini dikirim oleh Acap dan kisah ni mula terjadi masa kematian Pak Teh dia, abang kepada ayah dia. Masa tu Acap kerja malam dekat Penang Port. Pukul 4 pagi dia dapat panggilan dari family kata Pak Teh meninggal. Acap terus balik rumah. Semua orang dah pergi ke Padang Serai. Lepas mandi, Acap terus bergegas ke sana. Masa dalam perjalanan, Acap rasa tak sedap hati tapi dia abaikan. Fikir mungkin sebab letih kerja kot. Sampai sana, semuanya macam biasa. Masa nak mandikan jenazah, bulu roma Acap dah mula meremang. Hati pun tak sedap. Acap baca ayat kursi, cuba lawan perasaan tu. Lepas selesai, masa nak kafankan arwah, giliran Acap untuk cium arwah. Dia berjalanlah dekat sebelah arwah tu. Tiba-tiba Acap rasa macam tersepak sesuatu. Rasa nak tersadung. Nasib baik dia sempat pegang dinding. Bila Acap tengok, tak ada apa pun dekat situ yang boleh sebabkan dia nak tersadung. Lepas tu mereka bawa jenazah ke masjid untuk disembahyangkan. Masa nak ke bumi jenazah tu, Acap terdengar sesuatu. Ada benda berbisik, "Aku akan ikut kau." Acap pandang sekeliling. Tak ada orang pun dekat dia tu. Mungkin perasaan je kot. Lepas semuanya selesai, Acap pun balik dulu. Family masih ada dekat situ. Dalam perjalanan, badan Acap dah rasa tak sedap. Dia baca ayat kursi, cuba kuatkan diri dan terus drive balik ke rumah. Sampai rumah pukul 4 petang. Acap terus masuk bilik, baring atas katil. Niat nak rehat sekejap, tapi tak sedar, dia tertidur terus. Bila sedar, ibu kejut dia. Masa tu dah masuk waktu maghrib. Balik tak mandi ke? Seluar penuh tanah kubur. Habis kotor katil tu. Acap terus bergegas mandi dan solat maghrib. Pukul 12.30 malam, tiba-tiba dada Acap sakit. Jantung dia berdegup kencang. Masa tu dia ternampak lembaga hitam. Sakit dia jadi teramat sangat sampai Acap panggil ibu dengan ayah dia. Rasa macam sakit tu dah hujung-hujung nyawa. Ayah dia terus bawa ke hospital. Tapi bila jumpa doktor cuma cakap gastrik je. Benda ni berlarutan selama 4 hari. Asyik ulang alik hospital. Sampailah doktor pun pelik, takkan tiap-tiap hari gastrik. Akhirnya doktor bagi saranan, cuba pergi berubat kampung. Keesokan harinya mereka pergi jumpa seorang bomoh. Bomoh tu berubat tapi cuma halau benda-benda tu je lah, bukan buang sepenuhnya. Acap mula perasan bomoh tu macam cuba bagi alasan supaya mereka datang banyak kali. Makin lama benda tu jadi makin pelik. Bila tak pergi lagi, baru Acap rasa ada yang tak kena. Sepanjang seminggu tu Acap tidur sebelah ibu. Sebab tepat pukul 12.30 malam, sakit tu mesti datang balik. Lepas tu Acap perasan macam ada benda berdiri dekat hujung kaki waktu dia tidur. Dia rasa takut sangat. Satu hari tu nak